statistik permohonan yang telah diterima oleh pihak MCMC untuk penurunan kandungan berita palsu berkaitan krisis bekalan global di platform-platform dalam talian. Ini adalah statistik permohonan yang diterima berdasarkan aduan orang awam dan semua permohonan yang diterima akan dipanjangkan oleh MCMC kepada penyedia platform media sosial yang berkenaan untuk tindakan susulan oleh platform-platform tersebut. Setakat 7 pagi tadi, jumlah permohonan penurunan berita palsu yang diterima oleh pihak MCMC berjumlah 463. Berdasarkan aduan yang telah dibuat, jumlah terbesar adalah bagi platform Facebook sebanyak 185 permohonan. Manakala jumlah kedua tertinggi adalah di TikTok sebanyak 142 kandungan dan yang ketiga di Threads sebanyak 131 kandungan. Dari 463 permohonan ini, sebanyak 65 kertas siasatan telah dibuka di mana satu kes telah diputuskan oleh pihak Jabatan Peguam Negara untuk dituduh di mahkamah. 5 telah mendapat nasihat Peguam Negara untuk dikenakan arahan kompaun, manakala yang baki masih dalam siasatan. Dan untuk makluman rakan-rakan media, jumlah kandungan berita palsu yang paling tinggi melibatkan harga bahan api dan isu tol Selat Hormuz.